Umi kena install apps ni kat dalam phone Umi. Untuk permulaan ni, Umi kena labur RM1,000. Lepas tu nanti saya akan tiap-tiap minggu masukkan RM500 dalam akaun Umi. Saya tolong Umi Boleh. Dah 2 hari tau Umi try to call dia. Kan dah untung, Umi. Mana ada untungnya? Ramai mangsa terpedaya dengan janji pulangan tetap dalam pelaburan emas. Perlu diingat, tiada pelaburan yang bebas risiko. Ini adalah tips bagi mengelak menjadi mangsa pelaburan emas palsu. Yang pertama, pastikan syarikat pelaburan berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia atau Bank Negara Malaysia. Kedua, pelaburan sah tidak menjanjikan pulangan tetap, cepat atau terlalu tinggi. Ketiga, elakkan pelaburan yang hanya berdasarkan WhatsApp, mesej, media sosial atau lisan. Keempat, skamer sering gunakan rakan, keluarga atau personaliti terkenal untuk yakinkan mangsa anda mampu membuat penilaian sendiri. Dan yang kelima, fahami konsep asas pelaburan, risiko, pulangan, jaminan dan pengawal seliaan.